Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dekat sini kita nak tunjukkan contoh koin-koin lama, koin-koin silver yang dah rosak lah, dah rosak. Kebanyakannya mereka buat tali pinggang ataupun mereka buat perhiasan. Okey, so sekarang harga silver dah naik. So dah naik, kita boleh beli barang-barang macam ni barang-barang macam ni masih berharga. Tapi kita tak beli harga silver campur premium ataupun harga collectible. Yang barang-barang macam ni semua kita beli harga lebur, harga melt value. Kita beli bawah sedikit daripada harga melt value. Okey, so yang ni adalah contoh pingat-pingat. Ni pingat medal dari Malaya. Yang macam ni pun kita belilah. Kadar silver semua berbeza. Okey, berbeza. Jadi apa yang perlu kita apa yang perlu awak buat, hantarkan gambar dulu, kita tengok, kita akan bagi harga. Kalau setuju, dekat boleh terus direct walk in ke kedai. Kalau jauh, insyaAllah kita boleh arrange COD ataupun by post. Okay, so apa-apa yang paling penting kita nak gambar dulu. Boleh terus PM, terus DM gambar, nanti kita bincang. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.